drives through Malacca streets, city lights and bustling beats. A hidden info in his hands, together with the driver's band. WhatsApp group is buzzing loud. Tips and tricks make Brandon proud. Useful news in every text. Malacca drivers feeling blessed. Zooming through the traffic, go. Brandon knows the way to flow. In the heart of Malacca's glow. Every ride is smooth as so. Rolling over daily fares. Brandon's got his own fanfare. Knowing all the secret ways makes him shine on busy days. From Junker Street to Riverside, Brandon takes you on a ride. Stories from his fellow friends, he hailing bars that never end. Zooming through the traffic, oh. Zooming through the traffic, oh. Tips and tricks make Brandon proud. Tips and tricks Itu make dia. Brandon proud. Ada sahabat kita ni dapat ikan daun baru. Adik dah dapat ke belum ni? Belum. Tak apa, cuba lagi Ya. Umpan apa tu bang? Udang kopek. Udang kopek terbaik. Oh dia kecil macam ni je potong dadu. Banyak-banyak pancing ni juga dia. Boleh tahan, boleh tahan. Kita tak dapat lagi saiz tu. Daun baru. Ya, ada. This one lah. Oh. Di mana itu kolam? Belakang. Belakang. Okey. Okey. Oh ya adik, maaf ganggu. Nak ambil udang ni. Berapa ekor? 150 ekor kan. 150. Mana sudah siap? Apa tu? 50 dia kata lama. Apa ni? Campur. Campur. Yang besar ni berapa? Dia kata 50 ekor. Ada Udang. campur lah. Ya. Mana-mana pun boleh lah adik. Baik. Alright, cun. 10 ekor. Maaf ganggu lah tengah main game ni. Tambah 10 ekor. Ini sakit. Okey sahabat-sahabat, baru ambil udang hidup dekat Mamat ni. Dekat apa ni? Pokok mangga. Apa tu? Janganlah. Okey sahabat-sahabat, yang ni cara nak masuk ni rumah Mamat. Dia ada satu taman permainan ni terbiar. Rumput pun dah tinggi. Pokok mangga. Signboard. Signboard lah. Oriental ni depan. Macam ni Oriental depan tu, depan hospital Oriental. Dia nak masuk. Ni dia signboard dia Alright. Sebelah toko Cina ni ada kereta sewa juga. Ni pokok mangga. First suruh Acad dia punya rumah. Last time is a pink colour house.
Perempuan yang ditengkira. Used to be a pink colour house. Aduh. Okey sahabat-sahabat, sekarang ni kita dah sampai dekat rumah Eddie Tengkira Umpan. Dan ni adalah apa ni? Nombor kontak dia. Ni dia. Dia 011 1126 1165 Ni kita pergi apa? Beli Bronok. Saya rasa ayah saya dia nak beli Bronok Gaya hidup dah ambil lah, tinggal Bronok Dah ada lah. Kita ambil Bronok. Pun lama dah macam lain sikit lah. Aduh, tak main pantai lah, main kelong je lah. Pantai tak ada ikan. Pantai dah boring lah. Bang, dia orang kata 1M dah tutup ke? Tak, besar. Okey. Okey. Dia pakai koyan tak? Hantar tu belum ke? Tak apa. Okey, terima kasih Okey, sahabat-sahabat rumah dia cantik, kawasan dia pun cantik. Ni kira macam Tengkira lah rasanya. Kalau kita masuk dalam sana Kampung 8 lah. Jalan Siantan. Kira macam Kampung 8 lah rasanya. Okey sahabat-sahabat. Sekarang ni kita berada dekat apa ni? Jetty Pantai Siring Tapi biasa kalau Sabtu Ahad tu memang kat ni susah untuk cari parking lah Sebab apa ni, pasar dia beroperasi kan. Tapi untuk hari ni dia tutup. Tapi yang paling sibuk dekat depan sana tu lah. Sebab depan tu dia ada macam jual makanan kan. Dan saya boleh nampak apa ni, ramai orang dekat depan tu Tapi nasib baik dekat tempat ni dia senang lah untuk cari parking. Sebab biasa tempat ni dia penuh, dia full You call me Brandon. I saw your YouTube video. Really You're William Ian. Oh okay. You're not Mr. Johnny's son right? No right? Okay. Oh ada kelong Tanya Wan. Tapi Wan Have you met with Wan? ada last time dulu last kita I mean ada jumpa dia sana? tak nampak dia. Oh tak nampak dia. I call him. Tupai lalu Baik naik kelong juga bang? Kelong juga. Oh okay. Ke abang kenal saya? Kenal. Saya tahu dah sendu saya ni jarang main pantai. 6 bulan lepas ada buat kan? Ya betul. Masih. Ada dah kelong ya. The boat somewhere here. I don't want. Orang kenal kita tak kenal dia orang. Dia pakai baju oranye tu. Yang baju sungai ramai. Oh. Luckily one logic thinking. 8 orang ada lagi mana? Baik bang. Okey. Kilo legend ni. Dua rod ni jatuh ya. Jual pendek ke? Jual pendek Tak ikat lah tu. Tak ikat lah. Tak, dia hulur ke dia baling luar? Dia hulur ke dia baling luar? Dia balik. Tak. Oh. Itu sedekah je tu lah. Sedekah je lah. Oh. Dia kata dia suruh tu orang jalan. Oh. Tak, dia tak letak dalam pacak tu ke apa? Itu silap dia lah. Silap dia. Dia pukul berapa hilang? Dia tengah malam Pukul 2 dengan pukul 5. Pagi lah. Betul lah. 2 malam lah. Time macam tu lah dapat ikan tu. Next morning hilang.
Boleh lah ni. Ian, just now you recently saw my video or a long time ago already? Listen lah when I look for this kelong Thank you. But you got fishing before, right? on the pond no. So, Kolam ah. kelong first. Kolam bayar, is it? Bayang. Salt water, fresh water. Fresh water. You working in KL? Huh? Working in KL? Yeah. Fresh water. Ni buat sendiri lah. Yeah, this one I bought sendiri. Like maybe you see the video where senang kena gelama lah. Yeah, because a lot of mata, right? This one I do my own. Bila Kiasu, yeah. Oh, banyak ni. Berapa ni? 12, 15. More than 15, 17, yeah. The last time, Sekali ambil, semua ambil lah. tak ada lah. the last time I sangkut 4 lah. Pasal aku cakap dengan lu, Brandon, Yes. whenever you're free, you do for me like this. Oh, okay. I thought what you want to say. You no need to make for me the eye. No need to make the eye. Okay lah. You only make the perambut cukup. Oh, the tea ah, the tea. Only tea only. Perambut no need. You want a lot, is it? Or I mean, Macam ni. okay. Macam ni. Pasal punya batu kat bawah tu ada macam ni. Because If mud area, so first hole. stuck at the ground there. Hole. So don't let the perambut be current strong Correct. Nanti soup. See my daiwa, what happened? My daiwa, aku pernah minta sedekah sama orang tu. Ambil dia punya yang Jom nak kawan pergi Japan mana ada? Tak ada semua. Semua jual. Oh, Kira kau ada tea ke? Mama pun ada. Tengok apa ikan tu, sekut I help you take out Okay. Oh, ikan sekut, Apollo. Okay, you can have to. Tak mau. Wait. You baling belakang, is it? Ya, balik belakang. Sekejap je. Okay lah. Uncle, you want I don't want. Don't want lah. Don't want throw away. I target big one. Kat Su, I throw away Ya loh. Malam masih ada lagi. Tadi ikan yang tu buang tu dah. Okay, sahabat-sahabat Oh, that one the bobolos. Oh, yang ni pun ada ni. Okey, strike yang pertama. Lama besar. Ini bawa balik lah. Lama besar. This one not big Boleh Okey, sahabat-sahabat, yang ni kita bawa balik. How come you all always get bolos there one? I think it's the kampung there. Prawn also Prawn. Or the udang pasar also. Not bad. But your batu, how come so big one? That's the smallest I have already. Huh? That's the smallest I have already. Oh, this one is smallest I tak tahu batu apa tu buy. Wait. What happened? Johnny Hero. Ada. Oh, kita lepas. Win lah. This one too big lah. Not, Brandon. no problem. I got a lot smaller one. Not challenging You use too big one later tarik like tak rasa. Because I feel a bit like that heavy. That's why. Right. Boleh.
Your one goyang, my one also goyang ah. Wah, ikan dah start makan. Putus ah. Ha? Putus. Putus. Pakai prawn lah. Oh, sahabat-sahabat ni. Apa ni? Ikan sekut ni. Dapat seekor. Ikan tanda Mana? Sekut. Selamat. Cukup. White color. Just now, right? Smallest. Okey, sahabat-sahabat ni dapat tanda. Tu lah anak jenaha balik dekat bawah tu. Ni bawah ni. Tu dia ada struktur tu. Saya pakai apa ni? Udang hidup. Udang hidup. Boleh lah buat lauk. Okey, sahabat-sahabat dapat siakap Tadi you makan cepat dekat bawah sana you take. This is your fish, your rods. Right. Siakap. Thanks for let me handle. Okay. Less than 5 seconds I hear bunyi saja I terus tarik. Daripada I baring I terus bangun. Ambil dia. Oh, yang ni ada rasanya lama ni. Macam ni pukul 4 pagi tapi air dia rendah, baru nak pasang. Duri Duri lama. Okay. Ikan duri. Apa ni? Ikan duri Ui, besar. Ikan duri No, ikan tebal pipi. Wah, so awal dah dapat tebal pipi Hui yo. Tebal pipi. Ni lah mas punya colour ni. Tebal pipi. Apa ni? Beronok beronok. Pelonok. Ni dia makan beronok. Umpan beronok Okey, selamat pagi sahabat-sahabat Hari ni apa ni? Dah pagi menjelang pagi semalam dapat siakap seekor. Tanda dengan lama banyak tapi tak adalah banyak macam apa ni? Trip sebelumnya kan. Trip sebelumnya lagi banyak. Ini pun dia makan sikit-sikit benda
Oh, lama. Dan ni lah semalam cakap seko, tanda dengan glamour. Boleh lah. Oh ya bang, yang ni saya bagi abang sebab yang ni untuk mancing lama. Sebab saya dah malas nak simpan. Dah Boleh pakai letak di mana situ? Kena kaki lah. Oh ambil lah. Okey baik kan. Sekali je? Abang bukan tekong ke? Tekong, dia tekong nak buah. Saya layan dulu. Okey. Patut. Nak angkat, Wan panggil angkat korang tak apa. Kejap kita datang. Ya. Oh yang tu dia rasanya dia lah. Okey, sekejap. Dia nak belakang kan? Tahu kat ni kot. Tapi Diam lah. Masya Allah. Tak ada kanan. Apa Syah? Yang kat tali. Oh, bentuk tu. Tak kan? Baru. this one too also need to bring ah. Yeah, one of them. Oh, one is yours. Okay. The clip one is yours, is it? The silver. Oh, silver lah. Tak ada job ah. Tak ada job apa hantar pergi mana dah lupa ah. Aduh. Job sudah habis lah. Job dah habis. Oh, bawa lagi ya. Sekejap, baik. Anak dekat mana? Ha? Anak. Bawa anak sekali kan? Abang Hassan. Oh, Abang Hassan. Abang atas sudah sampai. Tu, sana kedai tengah minum. Oi. Oh, tu. Jom. Jom, file letak sekali je. Okey. Dah, barang pun dah habis. Barang tak banyak. Barang kita banyak ah. Ayah saya lah suka bawa banyak barang. Dia punya jangan. Banyak geng. Tak bukan barang dia berat. Berat eh. Adik, naik dulu adik. Kita tolong. Ada apa? Turun lagi korang. Tak boleh ni, dia semua. Dia apa ni? Baling celah kot yang kita. Malam. Ada sotong katak lalu 1 ekor macam ni. Habis tu dia sauk. Sauk. Baru pakai umpan. Waktu pakai sampai 10 minit dia makan lah. Dia memang ada bawah lah ingat. Dia hulu bawah kan. Tak ada depan. Yelah betul lah. Depan sini. Oh. Depan kelong ni lah. Depan kelong tu kan. Ha. Kira bawah juga ah. Ikan dia daripada bawah. Ikan bawah kan. Ingat itu ikan memang ada bawah situ lah ingat. Tapi kalau sotong yang lalu saya tak pernah nampak. Obor-obor ada lah. Sotong lah ada. Sotong katak lah. Ni boleh Bawah sebab dia basah. boleh kena. Okey, celah tu kan. Letak. Ah. Air boleh turun kan. Ah. Kalau air macam bau pasang dia tak dalam. Oh, ya Dia tu. pakai ni je. Pasal penuh memang dia bersih. Belakang bersih. Tapi saya tak tahu pasal sambedal lah. Ada ke tak ah? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau obor-obor tu nampak memang kena pakai semua tutup. Kalau tutup nanti. Dulu ada satu orang dia naik ada family. Dia naik lepas tu dia mandi tu. Dia mandi dekat kelong tu. Belakang. Oh. Air baru pasang tu dia mandi. Bawa anak dia mandi. Pakai seluar pendek. Alamak. Badan dia semua merah. Telefon saya. Saya cakap kau mandi apa dia? Cakap Serius lah, memang pernah berlaku lah. Cakap kalau ni bukan apa, cakap gatal lah. Dia kata gatal. Habis bisa cakap tak ada. Ini obor-obor cakap. Letak cuka je lah. Kalau bisa itu ampai-ampai. Oh, ampai-ampai. Tak, kenapa malam dia boleh terfikir seluar pendek terjun dekat dalam? Dia dah mandi. Yang lain semua pakai baju. Pakai seluar Yelah, panjang. betul. Tak ada apa. Dia Wajib, satu semua orang tutup. Dia buka baju dia pakai seluar pendek. Apa boxer. Habis badan dia merah semua. Dalam malam tu saya datang ambil. Saya ambil dia 2 orang. Merah-merah nampak. Pergi klinik, injek baik atau balik dia.
Maknanya ubur-ubur biasa lah, tak bisa lah. Biasanya dia macam gatal je. Kata Dia tak ada, kalau pampai bisa. Jack. Tarik tangga tu tarik. Betul. Tangga tu tarik. Baru ikat tali. Tali abang buka ikat. tak apa, boleh. Tali apa? Sarung pada tiang hitam tu. Sarung sekali je. Tarik. Okey. Sarung sekali je. Uncle pegang tangan ke? Uncle pegang tangan. Dia terbuka. Tarik. Tarik. Dia terbuka. Okey. Kali je bang. Kali. Air tambah sini. Ikat pada bau. Orang bayar Okay, ni kira okey. Wah, Jack Sparrow high lah. This one so low ni, senang. Jadi kalau air besar lagi senang langkah je senang. Lagi tinggi. Wait, I go down, I pass barang lah, kan? Weh, ada. Sangin sangin. Alah, terlepas. Ikan apa tu? Sangin? Sangin lah, ikan baik tu. Satu mata. Adik tak ni. Rambut simple macam ni boleh dapat ikan baik. Boleh. Adik kena injut dulu. Adik. Tak, adik kena ingat adik. Adik kena injut, adik tak. Sangin lah ikan baik tu. Faham Tak apa, cuba lagi Angin. Umpan apa? Alamak, ini depu. Apa depu ini tak boleh. This one take out. Besar depu. Apa depu ni? Abang makan tak depu? Bawa balik lah. Oh, depu. Ini apa ni? Malam tadi? Bukan lah. Abang tu cakap tadi 3. Oh, okey. Malam tadi. Betul. Ini ikan mana? Tapi tak pernah kena ikan besar. Saya ambil satu Terima kasih. Makan sana. Ya. Mana bang? Bawa sana penjuru sana Bawa sana. Besar sangat. Boleh naik. Joran dulu saya tak tahu saya ambil ringan dia. Joran dia tak boleh sandar macam ni. Joran saya dah hilang lah, terbang satu. Tengah malam udah hidup. Saya ingat orang curi ke apa, rasanya tak ada curi sebab 3 orang je. Masuk laut. Betul Tak tahu. Kena ikat. Nak tak macam ni kena ikat. Tak tahu lah, tertidur. Terlelap. Kalau tak silap macam ni lah. Tak, macam mana dia terjun saya tak tahu. Ke orang curi ke saya tak tahu. Tengah malam sandar macam ni hilang joran dia. Terbang lah. Ikan apa makan dia? Mana tahu. Tengah malam. Kadang-kadang dia lama dia macam tu. Mana ada joran jigging ko berat rod dia berat. Mungkin besar lah. Kalau 1 kilo punya atas kena. Oh, ini banyak betul. Ambil kawan di sini. Ini. Ada orang punya perambut kan? Orang punya tali. Rambut. Ini. Ini. Your line lah. Macam mana? Saya pun tak tahu macam mana sangkut. Oi. Siap kau. No, tak apa.
Wah besar tamuk. Tamuk kan main besar lagi. Makan mata ke tak? Tak ada. Dekat atas. Oh, dia timbun. Dia timbul kau nak cedok dia memang besar. Memang tak besar gila. Roti lah apa lagi? Roti Dua ekor. Alamak. Ah. Kena potong satu mata. Hai, tengah-tengah pula tu. Hai tu. Sambung tidur je lah. Kau main besar, gemuk ni tamuk. Ya. Air dah tenang. Air mesti tak tu lah. Okay, hari ni kita dalam misi menyenangkan. Okay, sahabat-sahabat ni. What time John release you? 4:30. Tapi I tak lambat you all lambat. I came first. I thought I late. No, I thought I late. Lambat. Uncle dia cakap orang tu kena Berapa minit from there to here? busuk lah. 20 kilometers by all the road, all jalan kampung lah, no traffic kan. Wonder. Yalah. Ni sahabat-sahabat ambil tiram tak tahu apa. Kupang yang warna hijau ni. Ni untuk bawa umpan. Banyak ni. Oh, sebelah sini pun banyak ni ha. Banyak ni ha. Ni. Nampak? Tak, yang terbuka tu dah tak boleh kan, dah tak ada kan. Cuma yang tertutup kan. 3 kilo dekat 4 kilo. Angkor. Memang malam tu semua mayung mana serius. Udah hidup Saya pergi minggu depan 16. Tak, bukan. Udah hidup masa tu? Bukan jangkau. Jangkau. Hidup pada bawah hidup tonton lah. Masalahnya tak ada senangin ke? Tak ada senangin kurau ke? Memang ni ada angin. Oh. Tapi masa tu memang tu Pesta mayung lah. Pesta mayung. Betul. Okey, sahabat-sahabat, yang ni air surut lah. Tapi mungkin akan hadapi kesukaran sikit lah untuk keluar sebab air dah surut. Tapi saya rasa abang tu dia kata boleh lah sebab kita lewat kan. Aduh, tadi saya pun ada kelas sebenarnya, tapi baru habis kelas kan. Kelas khusus pemandu pelancong sebab saya tengah ambil khusus pemandu pelancong. Jadi memang ada kelas lah kadang-kadang. Tadi saya gerak awal, nasib baik sempat sampai. Saya ni rasanya dalam pukul 5 petang Saya belum check lagi air pasang surut ke apa, tapi rasanya saya ni masih tengah surut Ya, Abang Syah Oh, tadi. Okey, terima kasih. Sampai berselut lah. Aduh, tadi enjin cakut. Baik. Ha? Tak, bukan. Yang ni kawan. Yang ni ayah saya dengan member. Saya rasa saya pernah tengok you kat YouTube Terima kasih. Ada main Kelomi lagi, ada yang tu dah lama dah. Tak, yang ni first time Jack Sparrow. alright. Nak tanya abang memiliki kelong ni? Saya dengan bapa saya dia share kita masuk Tapi saya rasa awak lagi muda daripada saya kan. Saya umur 22 je. 22 Okey lah. Ini umur berapa 28. Lagi itu Tamban, Santalang. Selama ni ada orang post video yang keliling kelong tu, awak yang post Yes. Awak yang ambil rakaman lepas tu ada juga yang tikus yang lain-lain. Kelong dia masih baru kan? Still baru. Dia start bulan 12 tahun lepas. Sebab saya tengok dekat YouTube tak ada orang buat review lagi pasal kelong ni. Mostly dia orang pergi tahu belum. Apa tu? Biasa dia orang posting dekat YouTube TikTok lah. TikTok kurang. TikTok YouTube lah kurang lah. Tak apa, lepas ni saya ya betul. Orang pertama akan puan. Saya pakai rambut saya mata banyak, 15 mata panjang-panjang. Lepas sini kalau ikutkan umpan yang selalu banyak orang guna dangdut, lanak, jangkau dengan umpan lah. Tapi so far paling laku dangdut, jangkau dengan ikan lanak. Lanak memang tengok ada orang dapat tenggiri ada tenggiri pernah. Itu tenggiri semua pakai Apollo lah. Apollo. Saya tanya banyak recommend ramai dapat masa warna putih ataupun warna hijau. Memang banyak. Apollo. Oh, okey. Yang warna hijau tu. Okey. Biasa kalau kecil punya main 5, saiz 5 okey lah. Kalau dapat yang macam besar-besar sikit, I think dalam 8 sudah dapat. Lepas tu nak tanya, yang hasil tangkapan yang paling banyak dia glamour ke duri Ada tak glamour duri?
paling banyak, paling kerap selalu memang duri lah. Sebab Duri, dalam malam duri mesti selalu naik. Mayong tu memang akan ada, tapi ada juga lah. akan Okey, dapat okey. lah. Campur-campur Tapi lah. memang duri tetap semesti akan dapat. Oh. Berai tengok kalau macam pagi-pagi, petang-petang mesti gelama, macam lebar pipi macam tu lah. Tapi Lebar masuk pipi malam ada juga kan. baru masuk sembilang, baru masuk itu kat pari ke apa. Sebab last kita cuba dekat kelong konkret kan, yang belakang tu dia tak tahu lah, buntal banyak. Buntal biasa memang kacau pagi-pagi atau petang-petang. Oh yelah. That's why kalau saya tanya yang selalu orang mancing kelong kan, dia petang selalu tidur. Dia malam dia terlawat. Betul. Dekat sebelum ni dekat Kelong Legend mana-mana Kelong lepas pukul 7 petang memang ikan dia start rancak sikit lah. Betul. Dia biasa dia orang sudah tengok air kan. Apa? Jadi Kelong abang dekat penghujung sekali belah kanan. Dulu kalau you pasal ada Kelong warna pink, di sebelah sana. Oh sebelah dia. Tu bila konkret Yes. Ya, yang tu memang jelas kan, yang kecil. So you pernah main Kelong ni lagi? Kelong batu. Ada beberapa juga tapi yang paling kerap Legend. Naimi Legend. Naimi. Dia tadi tolong tadi. Yang terang. Amy apa? Amy Poyo. Tak ada Amy yang you main tadi, Kelong Mi yang buat YouTube. Oh okey. Mi. Nama dia Mi. Okey, sahabat-sahabat yang ni tinjauan sekitar Kelong. Bawah ni ada lubang. Dia nak hulur umpan bawah pun boleh time air pasang song. Yang ni saya balik dekat belah kanan ni. Jadi kita jalan. So far got bite lah ni. Yeah, got lah, got my prawns all finished. Belum lagi kot. Because still I surut. Oh really ya? Yeah, so the current all going south, going that way. Oh. So tak bengkok lah. Tadi paling dia sangkut. Bengkok sama lah. Ini tak mau. I want the pool very hard one. How yours dapat? Tak tahu, dia tak sangkut. Oh tak sangkut. Ayah just a small fish lah. Tunggu malam sikit lah. Sahabat-sahabat yang ni tempat apa ni untuk letak barang pun ada. Yang ni ada satu bilik. Bilik tidur, bilik solat pun ada. Bilik tidur, bilik solat. Macam ni dia gelap sikit lah. Yang ni pula dia ada tempat untuk charge ni sahabat-sahabat dia boleh charge. Ni semua power dia. Okey. Okey, ni ada lampu dalam ni bersih, kemas, cantik Ni tempat untuk charge ni. Ni kalau kita tak pakai, kita off off dulu. Jadi kena hati-hati sikit. Ni ada dapur, ada sinki. Ni kena apa ni? On off Air ni dia kena on sekejap, lepas tu air dia akan keluar. Dia perlukan masa sikit lah untuk air dia keluar. Keluar kita off balik Oh yang ni tandas. Ini tandas. Nasi kambing Ni nasi kambing. Oh okey. Nampak dah berasak. Oh okey. Oh yang ni sedia ada dah masak ah. Oh. Takkan tak cukup lagi. Tak cukup lah. Tu temeng punya. Oh okey. Tak, yang ni temeng punya. Oh, okey. Ini kambing jantan ke kambing betina? Kambing jantan. Oh ini masak. Ni ada tangki air ni.
Tak apa. Alah, hai, apa benda kecil ni? Benda yang saya tak suka ke macam mana tu? Ikan buntal lama. Tapi kecil Bang adik. Oh, wow. Dia punya umpan. Baik. Capuk. Oh, betul lah mayung. Apa duri Mayung. Duri. Apa? Lukang. Alamak, belakang. Ambil je lah. Boleh masak pasal ni. Tu dia. My hero apa? Bukan. Take it. Wah, yo. Take ni. Oh. Polis. Ikan belukang. Yang macam tadi lah kita nampak tu. Kan? Boleh masak sop tu. Strike. Asal semua strike ikat belakang Tukar Hitam ke apa? Oh, Tukar. Patut dia zak. Oh, tukar. Mana pagi dia? Alah, mana pagi? Pagi lagi. Pakai hidup kan? Hidup. Dah hidup. Oh, satu mata budak ni. Bayar ni cool. Okey. Pik. Sedang tadi kan? Oh, bengkok. Last dia bengkok. Mula-mula tu tampak sangat. Mana pagi ni? Gelama. Lama-lama. Tengok mata Weh, macam besar je gelama dia. Oh ni 9. Weh, boleh tahan. Mantap, gelama. Diam je lah. Tengok. Oh, gelama dia panjang Gelama taring. Lama taring. Oh. Berbaling sana ada. Mata kecil lah, udang pasar. Bali lah dia. Ya, lama. Oh, besar ni. Oh, kenapa dia melawan balik Kuat pula. Kenapa dia melawan balik? Kan? Kenapa? Adik kau kan sabar awak. Udang pasar. Kawan-kawan. Kenapa dia ringankan diri Dia ringankan Lepas. kan, tapi dia macam cuba meringankan diri. Lepas tu kalau bila dah sampai dekat kan, dia melawan balik. Oh, dia ikut. Serangin. Lawan balik. Serangin. Awak. Tadi ada lihat dulu. Adik kan tak? Sekejap Macam begitu tak? main. Yang ni boleh tahan saiz dia. Kasar. Hak. Lihat. Serangin ke apa sih? Macam serangin ni. Ni betul ni. Tak pun tinggi ni. Sikit. Kat ni tak ada sangkut Tak ada. You lain situ dulu. Oh. Weh, Jangan confirm. jangan masuk. Lihat. Jangan masuk. Jangan masuk tiang. Ui, senangin. Dah lah. Mayung. Yang ni terlepas pun tak apa lah. Jangan. Adik nak ni. Bagi saya kata. Mana yang ni tak boleh lah sebab mata kecil kan. Mata kecil tak boleh. Itu benda. Dia tak melawan dah tak boleh. Yang ni terlepas. Okey. Alright. Kolam. Bol. Tak bol lah kena badan. Tak bol lah kena badan. Angkat lu. Mulut. Pendek ni panjang. Oh, tapi boleh tahan juga saiz dia. Duri. Bukan belang-belang. Angka macam ikut belang-belang. Yang ni tak ada belang kan, duri lah. Ikan duri ni. Ada kelung ni. Ya. Buka. Duri. Buka 5 tegak je. Boleh. Ada nak buang. Oi, terang. Macam ni. Bukan nak buang, dia terlepas pun tak apalah. Hantarlah korang. Tapi okey lah. Kalau apa? Kalau Serangin senangin. masker lah. Sekejap Aku boleh cuba. Orang lama ni. Lama Berapa tahun ni masih lah.
Lihat, kita tak takut je. Cuk. Oi, bahaya tu Brandon ni Brandon. Sini ai buka ai. Uish, ya ni. Right. Okay, sabar-sabar Duri. Ada telur Tak sini mana? Ada telur. Alright. Banyak. Tak ada. Okay. Thank you. Terima kasih. Wow. Alright. Boleh tahan lawan tapi dia tak mampu sebab dia kecil. Lama Oh dah. Sangin Dui. Sisik. Ui, besar Brandon. Lama sisik. Dui. Sangin bukan. Gelama taring. Okey lah. Okey lah, boleh tak? Ui, sahabat-sahabat, gelama taring Besar Brandon. boleh tahan ni. Ini boleh makan. Nak makan. Yang ni memang dah atas. Comel pula dia tu. Tali tu yang sangkut. Tak boleh lah. Ada kayu depan ni. Sangkut kayu depan ni. Okay, tak apa lah. Nanti saya settle keluarkan dia dulu. Belukang kau. I don't know lah. Oh, duri. Asal bibir dia besar. Okay. Yang ni biarkan boleh Boleh. Ni dia. Ikan duri. Mana? Oh, tengah pecah. Oh, lebih kurang saiz dia sama. Saya sama. Ni mayung ni bukan? Duri. Ada telur punya. Okay, duri. Duri Sedap. Aduh. Yang ni rasanya lebih 20 mata ni. 3 gram. 6. 5 gram. Nope. Bukan. Letak bawah tu habis. Alah, pakai tangan je lah. Ui. Ekor dia habis Ekor dia kena makan kan. Yelah. Minat ikan besar ni. Dah mata kecil je. Apa benda yang titit? Alam. Aduh, hai. Ke yang ni dia pun telan. Aduh, hai, telan. Oh, tapi nampak. Okey, terima kasih. Bukan tak pegang, dah malas lah berlendir lah, kena cuci tangan. Sekejap. Tadi saya tengok joran abang tu, tengok tak menentu banyak. Ingat ikan kecil, rupanya memang. Ingat mayung. Dua ekor. Lama Lama 2 ekor. Okey. Ni dia Abang Masyur dengan sahabat-sahabat kita ni. Yang baju bergaya. Cakap sedap. Pukul 7 tak sampai tinggal. Awak. Orang sampai sini ngam-ngam pukul 7. Jadi aku pergi malu hantar barang kat dia tu. Tu cakap lepas. Tak boleh air surut, tak boleh apa ni, naik kan. Air pun naik kan? Dapat tengok. Lama tak jumpa Bengan? Ya betul. Boleh nampak saya dah semakin buncit lah. Nak buat macam mana Grab kan sepanjang masa full time kan.
Lepas tu macam tak tentu masa kan. Makan. Pancing pantai dah tak ada lagi lah. Memang kelong je. Saya ingat lagi last masakan akak memang dah. Ini tak masak kot. Saya ada dia apa ni? Ayah saya bungkus nasi lemak. Oh ya. Tapi sikit je lah, satu je lah. Ada laksa mu. Terima kasih. Makan dulu, makan Terima kasih. Ada 4. Saya buat. Saya boleh. 6 orang. 6. Betul tu? 6, Ya, 2, 4, 6. 6. Okey. Barang semua dah ada Barang jahat. Ni. Okay, sahabat-sahabat hari ni kita gerak lewat sikit lah. Film Legend dengan sahabat-sahabat kita ni lama tak jumpa. Baik. Yang ni dia susah sikit lah untuk ambil ni. Yang ni ya. Yang ni kena tunjuk sikit Yang ni memang jarang membangau ni. Patah kain dulu dia pakai. Dulu style dia. Dia kekal lama sikit lah sebab sotong kan. Aku dah agak. Dalam biasa. Yelah. Dari tadi dia bunyi. Ingat tak mania? Ada isi boleh makan Boleh. Boleh Oh pumpun. Okey dah. Cantik je kan. Yang ni tebal sikit. Kak yang air tu boleh minta sikit Air apa tu? TO TO ke apa? Oh Rabina. Okey. Saya ambil Okey. Dah bayar lah. Dalam tu ada sebentar. Okey baik, terima kasih. Kenapa joran ni cincin dia besar, lepas tu batang dia besar juga Dia tebal. Tak sambung. Sekejap. Yang ni beli kat mana? Shopee Shopee TikTok. Dia nampak macam multiplier. Berapa ringgit? 220. 200 lebih. Oh dia baru lagi tu, kena gosok. Surf Rider 200 lebih Shopee. Ni lah pakcik ni dia dapat seekor duri. Boleh tahan saiz ni. Pumpun juga? Kan, udang. Oh udang udang. Ini gemuk. Dua mata. Boleh. Kalau makan itu lekat. Dia bagi air tanpa habis. Oh sebab dia bulat dia melengkung. Mata lengkung. Makan tu sangkut. Ada juga daripada Mas Jo glamour seko. Rambut dia tebal Pumpun Apa Brono? Oh Brono. Brono. Lama dia makan Brono. Yang ni memang padun. Sedap. Makan korang. Yang ni besar jantan ni. Dah ada telan. Tak ada apa. Tak ada telan. Angkat sikit, angkat. Baik Ni jantan ni, besar Oh. Ni abang Mas Jo ni, tahniah. Dia bukan sangkut jaring, sangkut Apollo. Balik dekat kan? Mana polo tak makan. Kan? Kan ni dia makan pula. Tak apalah abang, yang ni lepaskan balik. Anak ke? Malung tu. Hei. Sahabat-sahabat dia ada setirat bosor. Ni abang ni. Kalau malung okey. Umpan apa bang? Sotong. Sisirat. Kalau masuk lah.
Uish. Ada. Tengok abang tarik seronok. Berat tau. Lawan tu. Ui, besar. Bapak. Okey, perabot saya berhasil yang ni sahabat kepala dia besar. Duri. Dia makan yang paling atas Makan yang paling atas. Dia main dekat tengah Kita berada. Asal air kotor. Ada ikan? Tak dengar tadi bunyi dia. Oh, belut. Okey. Daun ni. Apa benda? Sampah dengan glamour. Boleh dah. Oh, boleh tahan glamour saiz tu. Saiz dia okey. Oh, itu tahu ikan apa? Ikan kuning Ikan kuning Apa ikan kuning Tak tahu nampak macam ikan tapi bukan. Ikan kuning. Tapi okey lah. Boleh. Yang ni boleh ni. Oi, hai. Aduh, hai. Dia melengkung habis. Okey. Tanda. Wow. Ni sedap Terima kasih. Ni sedap Sahabat yang ni ikan tanda Ikan tanda puas hati Jangan seorang ni balik dekat Okey. Ataupun kita boleh buat macam ni. Abang masih kumpau ke? Boleh buat gurau macam ni. Tapi tu apa malah nak jalan pergi sana. Oh, macam sedap dia. Inti dia apa tu? Kosong Dia cuma tepung. Apa? Telur Bang, saya ambil satu Okey, masih. Inti dia telur Dia kena makan dengan Macam bentuk kamera. Kamera saya bangun pagi pukul 3, buka air dia mandi. Mandi Tapi tak pakai mandi air panas, mandi air sejuk. Kan? Semalam Kamera. Oh. Itu sedap. Jadi mandi lah. Okey sahabat-sahabat, hari ni apa ni, cuaca dia hujan lah. Mana-mana pun hujan, sejuk kan. Semalam rasanya dapat beberapa ekor belama, duri dengan ikan tanda. Boleh nampak semua tu gelap lah. Memang dia sangat sejuk Pagi ni memang sangat-sangat sejuk sahabat-sahabat. Saya pun tak tahan, masih tengah hujan ni. Hei, melengkung. Ni Mas Jo. Apa? Mas Jo. Ni melengkung habis ingat apa rupanya. Sangkut tak ada ikan lah, dia sangkut orang belakang. Apa punya ni Kacau tu. Jangan.
Ni sahabat-sahabat Kodok apa ni, inti telur Dia okey lah, memang sedap. Dia kena makan sekali dengan apa ni, tomato. Asam pedas. Oh. Tu bukan sambal ke? Oh, okey. Daripada semalam lah. Tak kan? Dalam pagi dah makan lah. Aduh, laju lah. Dia baru nak start makan. Lama. Oi, kena tarik dulu lah. Pijak. Okey, cantik. Pijak tengah ni. Dah duduk ni diam. Sini, barang sini. Duduk lah. Agak. Ringan. Terima kasih. Oh, sorry. Jom. Ya. Apa benda jatuh sekali? Kau ingat Superman ke apa ni? Standby. Biar bandul. Itulah saya, Abang Masdu lah. Dia tak buncit kan. Saya dah buncit banyak tau. Sejak daripada kita bertemu. Buncit. Tangan. Hujan sahabat-sahabat. Basah kuyup. Juk lah. Ini ya. Baik. Balik. Alright. Jalan Siara. Pertama kali. Balik hujan. Kan? Balik. Santai apa. Okey, terima kasih. Selamat berjuang. Satu orang habis. Aduh.